berbagai krisis terutama krisis pangan, kini tengah melanda negara tetangga kita. Dampak paling serius dirasakan warga Malaysia usai krisis pangan menghantam negaranya, yaitu membuat harga beras melonjak dan stok menipis. Di tengah kekacauan ini, penduduk Malaysia meronta-ronta serta mendesak agar para pejabatnya segera mengimpor beras dari Indonesia. Dan baru-baru ini, Menteri Malaysia ke Indonesia ingin impor beras. Selain itu, mereka mengakui bahwa pertanian Indonesia jauh lebih maju dan produktif dibandingkan negaranya. Kini Malaysia ingin belajar dari Indonesia yang sudah terbukti lebih maju dalam segala bidang. Selain itu, Indonesia juga jadi penyelamat di tengah krisis pangan negeri jiran. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang terlibat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk di Indonesia jaya dan beras kepada rakyat dan juga sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya di bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan itu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar, terutama sekali ASEAN perlu diperdiakan lagi persaudaraan dalam segala bidang, karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang, soal tarikh baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu, kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerjasama yang lebih perbincangan kami dari cara. Dalam kalangan dewan ini mungkin pernah dengar sloka ini pada waktu petang. Acilut at-at, acilut kuci lompat, nestom nesti, Pak Haji kekancat. Sloka ini selalu kita gunakan waktu bermain sorok-sorok, dan yang terakhir sekali, selepas kira akan jadi orang yang mencari pemain lain. Inilah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Tercari-cari di manakah beras tempatan bernilai RM2.60 sekilo tersorok. Semua tersorok. Tak tahu nanti ada terjumpa pula tempat lain. Kita tahu bahawa keluaran beras tempatan hanya lebih kurang 62%. Sebahagiannya telah digunakan untuk kontrak Kementerian Kesihatan, polis, tentera, asrama sekolah. Ada juga diguna beras tempatan untuk zakat dan sebagainya. Maka dalam edaran sebenarnya hanya ada dalam lingkungan 50%. Selain daripada itu, kita menggunakan beras import. Kenapa sebelum ini kurang masalah? Kerana harga beras import dengan beras tempatan tak jauh lari. Kalau beras tempatan harganya dikawal RM26 untuk 10 kilo. Kalau beras import 30-31, mereka lebih gemar membeli beras import. Tetapi bila India mula mengurangkan ekspor beras putih kepada luar negara, maka harga beras putih naik mendadak.
sampai ke RM40, kadang lebih dari RM40, pengguna mencari beras murah. Bukan mereka cari beras tempatan, beras yang lebih murah. Misalnya, Mahidin pernah melaporkan beras tempatan, kadang-kalanya sampai dihantar balik stok itu kerana tak ada orang gemar membelinya dahulu. Tapi bila berlaku kenaikan harga beras putih import ini mendadak, maka beras tempatan menjadi rebutan. Malam, saya pergi ke Giant hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada. Beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata sudah hampir setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Berita melaporkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Syabu kita, dia mengatakan bekalan beras putih tempatan hari ini dah tersedia di pasaraya di seluruh negara mengikut jadual. Dan Abang Mat juga kata bekalan makanan di dunia ni dia takkan selesai sampai bila-bila. Pertama sekali Abang Mat, beras putih tempatan ni dia bukan ada kena mengena dengan dunia Abang Mat. Sebab sawah padi ni duk ada di Malaysia, bukan di Amerika ataupun di London. Yang keduanya Abang Mat, ramailah rakyat Malaysia ni duk bagi tahu depa pergi ke pasaraya yang berdekatan dengan rumah depa, tapi tak jumpa juga beras putih tempatan ni, tak tahu hilang di mana. Dan saya juga ada pergi survey lah di beberapa tempat. Antaranya NSK Jalan Pil, Pasaraya Hero Bandar Tun Razak, Pasaraya Fresh dekat Fred Sri Johor, Pasaraya Segi Taman Syamlin Perkasa dan lain-lain pasaraya area Ceras dan Bandar Tun Razak ni. Namun masih tidak kelihatan beras tempatan bersubsidi RM150 juta orang rakyat ni. Saya mencadangkan kepada Abang Mat kita agar menyenaraikan nama pasaraya dan lokasi mengikut negeri dan juga kawasan parlimen untuk memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada beras putih tempatan bersubsidi orang rakyat ni. Yang keduanya, saya gesarlah Abang Mat agar kerajaan ni mengeluarkan arahan agar beras putih tempatan bersubsidi ni jika benar-benar wujudlah, tidak boleh dijual kepada warga asing dan terhad 2 kampit untuk satu keluarga saja. Jadi kepada rakyat Malaysia, sila tinggalkan komen anda jika anda jumpalah beras putih tempatan ni dekat mana dan bagi tahu lokasi dia kat mana. Jangan lupa share video ni bagi Abang Mat kita tengok. Sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya kita. Tapi beras ni kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ni lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru dalam sehingga hasilnya sampai ke 12 tan, 13 tan yang paling tinggi dan average-nya sudah ada di peringkat 7 tan. Ini satu kejayaan besar lah kita lihat di Indonesia. Muka bumi kita sama, taburan hujan lebih kurang sama. Sudah tentu teknologi ini perlu dibawa dan dipelajari oleh mana-mana pihak. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video untuk hari ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih.